is basically duit lah. Apa? Oh yes, biasalah tu kan. Sekarang pun dah pukul berapa? Dah pukul 7 dah kan. Tak apalah, bagilah dia tidur. Dia masuk awal. Pukul 8 dia dah masuk tau. Aduh, rosak pula kereta aku ni. Selamat ada bengkel kat sini. Bro, bukan dah jumpa ke tadi? Ya tu, tadi kat sana kan? Sekarang kita dekat garage kita pula. Kenapa? Ada masalah apa-apa? Tu, kereta Myvi aku ada problem sikit lah. Aduh, Myvi tak apa. Myvi easy. Dekat sini kita boleh settlekan masalah. Tapi untuk kau je. Sebab bengkel ni bukan untuk orang. Bengkel ni sebenarnya untuk aku. Untuk kereta-kereta aku. Macam kau tengok kat belakang ni, ni dua-dua kereta aku untuk main drift. And banyak kita projek-projek kita orang pun kita buat dekat sini juga. In-house by Motomaniac. Okay, ada office saya kat atas. Yes, kita ada office kat atas. Jom kita tengok sekejap. Nanti office, let's go. Inilah dia. Office, markas yang aku cakap itu kan. Dekat sinilah tempat kita orang buat design. Dekat sinilah tempat kita buat content. Dekat sinilah juga tempat kita orang brainstorm ideas. And kita buat tempat ni nampak macam rumah ha. So dalam ni basically bilik aku lah. Tempat aku duduk buat kerja. Dan kita ada the best simulator in the world, which is SimMagic. So Ni berapa ribu habis ni? ini aku nak shout out sikit dekat Abang Jai Android King kita. Dia yang sponsor letak dekat sini. Kalau korang nak check simulator, boleh Roger Android King So kalau nak buat setup sebiji macam ni berapa? Setup sebiji macam ni aku rasa dalam 30. Tengok macam mana setup kau. Macam aku ada triple screen. So baru kau boleh feel macam kat dalam kereta. Tapi itulah dia punya asbab dia dekat sini is kita nak buka Drift Academy nanti. So siapa-siapa yang nak join Academy boleh Roger Motomaniac bulan 10 nanti kita akan buka. Kau akan belajar dekat sini dulu dan kau akan pergi dekat kereta yang betul. Tadi aku nampak ada pintu lagi satu. Betul. Sana ada apa? Dekat sana is basically our store lah. Dekat situ kita letak baju. Ada our YouTube editor pun dekat situ juga. So dalam ni YouTube editors kat sini. Okay. And then at the same time ni adalah merchandise yang baru sampai. Kita ada merchandise collab dengan Def Jam yang baru sampai. Yang kita akan release dekat event Motomaniac nanti. Yang kita ada merchandise yang lama juga yang kita restock. And dalam ni, jadi ini adalah stok-stok baju yang sedia ada yang korang boleh dapatkan dekat TikTok Shop kita. Baju pun dah tak banyak saiz. Ada keluaran baru ke untuk event baru ni? Keluaran baru untuk event. Salah satu. Ni adalah baju collaboration Def Jam X Motomaniac. Kita panggil Def Jam Maniac. Okay, so when's the next event? The 5th Motomaniac Annual Festival 5 dengan 6 September, hari Sabtu dan Ahad dekat rooftop My Town KL Teras. 600 biji kereta, konsert daripada Def Jam artis, Joe Flizzo, Alif Sona dan ramai lagi. Mini Diecast Expo, B-Boy Competition, Keep It Street Football Competition, banyak sponsors punya booth. So come around, show up. Tiket ada RM30 sehari, RM50 untuk 2 hari, all access. So jangan lupa datang. Fast Drive channel pun akan ada. Bawa line-up kereta dia orang. So see you guys there.